Baru nak rajin jaga kulit ke tu adik-adik? Tapi tak tahu nak mula dari mana, nak pilih skincare pun tak reti lagi. Tak apa. Semua orang akan lalui fasa itu. Confused tengok macam-macam produk tapi tak tahu mana satu yang betul-betul penting. Kita semua akan lalui fasa itu. Kalau anda remaja yang baru nak kenal dunia skincare, percayalah, tak perlu guna 10 produk pun untuk kulit cantik dan sihat. Yang penting, tahu asas dan faham fungsi setiap produk. Jadi dalam siri Teen Skincare kali ini, saya nak kongsikan 5 skincare yang saya kategorikan patut ada dalam rutin asas remaja, termasuk cara pilih, bahan yang sesuai dan cara guna yang betul. Ayo kita mula. Let's glow together. Hai glowers yang remaja. Okey, kalau anda baru nak mula jaga kulit kan, kena tahu satu perkara yang penting, iaitu pakai skincare bukan semata-mata sebab nak cantik ya, tapi nak pastikan kulit sihat dan bersih setiap hari. Kulit kita ni sama macam organ yang lain, perlukan penjagaan dan kebersihan yang betul. Jadi bila kita cuci muka, pakai pelembap dan melindungi kulit daripada matahari, sebenarnya kita bantu kulit kita ni kekal kuat dan seimbang. Lagi-lagi ketika ada remaja. Waktu ini hormon tengah aktif, sebab itu kulit mudah berminyak dan senang sangat nak naik jerawat. Bila minyak dan sel kulit mati terkumpul, pori boleh tersumbat dan timbullah macam-macam masalah, blackheads, whiteheads, ataupun ada orang panggil breakout. Selain itu, kulit remaja sebenarnya masih sensitif, jadi rutin yang lembut dan konsisten sangat penting untuk jaga skin barrier supaya kulit tak mudah rosak, tak mudah kering. Bila kulit dijaga dari awal, ia akan lebih tahan lasak, kuat dan bersih. Mari kita bincang satu persatu 5 skincare asas yang penting untuk remaja. Produk pertama dan paling asas adalah pencuci muka. Ini skincare yang wajib ada, semua orang kena ada. Sebab ia bantu buang minyak, peluh, kekotoran daripada kulit anda. Kalau malas cuci ataupun cuci tak betul, pori boleh tersumbat, dan bila pori tersumbat, jerawat pun mudah muncul. Untuk remaja, sebaiknya pilih pencuci yang lembut dan kita sebut tak harsh ya. Elak pilih pencuci muka yang buat rasa tegang lepas basuh. Ingat ya, cleanser yang bagus sepatutnya membersihkan minyak yang berlebihan ya, dan pada masa yang sama masih membuatkan kulit rasa lembap dan selesa. Antara cadangan pencuci muka yang bagus untuk remaja adalah Hada Labo Deep Clean and Pore Refining Face Wash. Di dalamnya ada salicylic acid dan hyaluronic acid untuk bersihkan pori dan kawal minyak tanpa buat kulit rasa kering. Saya juga nak cadangkan Something Low pH Gentle Jelly Cleanser. Pencuci muka ini ada pH yang seimbang 5.5 yang sesuai untuk kulit remaja. Formulanya pun lembut, ada panthenol, ada sodium PCA untuk mengekalkan kelembapan. Produk seterusnya adalah Exfoliating Toner. Ini produk yang berfungsi untuk membuang sel kulit mati yang boleh berkumpul di atas permukaan kulit anda. Kalau sel-sel kulit mati ini ditanggalkan secara berkala, pori akan bersih, tekstur kulit pun akan lembut, nampak halus ya. Skincare lain yang dipakai selepas itu pun akan menyerap lebih baik ke dalam kulit. Yang penting, gunakan 1 ke 2 kali seminggu sahaja. Jangan pakai hari-hari. Pilih formula yang lembut, yang bebas alkohol, yang sesuai juga untuk kulit sensitif. Nak guna exfoliating toner ni ada 2 caranya. Pertama, boleh tuang di atas kapas, kemudian sapu lembut pada seluruh muka. Selalunya kita lepas cuci muka dah pada rutin malam. Kita buat malam. Cara kedua, boleh tuangkan pada tapak tangan sikit, kemudian dab-dab je pada seluruh wajah anda. Contoh exfoliating toner yang saya cadangkan adalah Azzarine Daily Beginner Exfoliating Toner. Toner yang bagus ini dibuat dengan PHA dan juga Centella Asiatica. Tak pedihkan kulit, sesuai untuk kulit remaja ya, dan tak buat kulit rasa kering. Itu bagus juga. Kemudian Glad to Glow Blackberry Daily Exfoliating Toner. Ini adalah toner exfoliating yang dilengkapkan dengan gabungan AHA, BHA dan PHA. Boleh bantu buang sel kulit mati pada permukaan kulit dengan lembut dan berkesan. Kemudian diikuti dengan pelembap. Pelembap ini tugas utamanya adalah mengunci semua manfaat produk yang dipakai sebelumnya pada kulit. Juga boleh digunakan untuk menjaga skin barrier, mengelakkan kulit kering ataupun mengelupas. Kalau skin barrier rosak, semua masalah kulit lain pun boleh datang, macam jerawat,
irritation, ya, breakout, ya. Jadi untuk remaja kena pilih pelembab yang formulanya ringan, tak berminyak, oil free, dan antara pelembab yang saya paling recommend adalah Cosmoderm Hyaluronic Acid All Day Hydrating Moisturizer. Teksturnya gel ringan dengan hyaluronic acid yang mengekalkan kelembapan pada kulit anda sepanjang hari. Sesuai untuk kulit jenis sensitif. Kalau biasanya sesuai untuk kulit sensitif, sesuai juga untuk kulit yang lain. Satu lagi adalah Alia Niacinamide Brightening Gel Moisturizer. Ada 5% niacinamide untuk bantu cerahkan dan juga kawalkan minyak berlebihan. Tekstur pelembab ini jenis gel, cepat meresap, tak melekit. Memang selesa nak pakai setiap hari. Produk seterusnya tak lain tak bukan sunscreen. Yang inilah produk yang paling ramai remaja malas nak pakai. Padahal ini antara produk yang paling penting dalam rutin skincare. Saya dah ulang banyak kali dalam video-video saya sebelum ini. Jangan skip sunscreen. Kalau anda nak tahu, sinar UVA, UVB daripada matahari ini bukan main-main, ya. Ia boleh buatkan kulit kusam, naik jeragat, cepat nampak tua, ya, lama-lama hilang seri, semula jadi wajah anda tu. Sebab itu kalau dari muda dah mula pakai sunscreen, memang nampak beza bila dah besar nanti. Kulit akan lebih sihat, awet muda dan glowing. Tips saya, jadikan sunscreen ini sikap harian, rutin harian, habit setiap hari, bukan teringat je pakai. Letak sebelah cermin, dalam beg sekolah pun boleh letak. Untuk remaja, pilih sunscreen yang ringan, tak berminyak dan sekurang-kurangnya SPF 30 dan ke atas. Pastikan juga ada PA+++, minimum 3 kali. Kalau boleh, cari yang cepat serap, tak tinggalkan white cast, barulah selesa nak dipakai setiap hari. Ini dia dua sunscreen yang memenuhi semua kriteria yang saya sebutkan tadi. Azurin Hydra Sus Sunscreen Gel SPF 45 PA++++, Icon Prebiotic Sunscreen Tone Up and Blurring Sunscreen. Ni menarik. Gunakan setiap pagi, ya. Walaupun tak keluar rumah, pagi je kena pakai. Dan ulang pakai, reapply setiap 3 ke 4 jam. Produk terakhir yang remaja kena standby adalah Acne Spot Treatment. Yang ini bukan untuk pakai hari-hari, ya, tapi penting bila jerawat tiba-tiba naik, ya, especially jerawat yang merah dan sakit tu. Jangan picit, kena rawat dia elok-elok. Rawatan ini bantu kurangkan keradangan, bunuh bakteria penyebab jerawat dan mengelakkan parut. Kalau jerawat jenis merah bernanah, cari yang ada benzoyl peroxide. Bahan ini memang disyorkan untuk rawat jerawat jenis sederhana sebab cepat kecutkan jerawat dan cegah jerawat daripada naik semula. Contohnya Benzac Acne Gel 5%. Ini berkesan untuk rawat jerawat aktif bila dipakai dengan konsisten. Kalau jerawat kecil ataupun yang baru-baru nak naik tu, yang best saya cadangkan adalah Helios SOS Acne Spot Gel. Ada tea tree oil dan centella yang bantu legakan kulit dan kurangkan bengkak. Cara guna spot treatment ni senang je. Malam lepas pelembab, letak sikit, titik sikit pada atas jerawat. Esok pagi bangun tidur, insya-Allah jerawat pun dah mula surut. Jadi untuk adik-adik remaja yang baru nak belajar pakai skincare, cukup amalkan 5 langkah ini dulu. Cuci muka, ini setiap harilah, pagi dan malam. Exfoliate malam sahaja 2 ke 3 kali seminggu. Lembapkan kulit, ini setiap hari, pagi dan malam. Pakai sunscreen, ini pagi sahaja, ya. Dan rawat jerawat bila perlu. Biasanya ubat jerawat ni ataupun acne spot treatment ni kita pakai malam. Tak perlu produk mahal atau rutin yang terlalu banyak. Yang penting anda konsisten dan faham fungsi setiap langkah. Kalau anda suka video macam ni, jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan yang baru nak mula jaga kulit juga. Terima kasih. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.